Okay, hari ni akak nak try buat demo tentang ubat ketiak atau yang selalu kita pakai kat pasaran tu, deodorant kan. Yang ini jenama X kat pasaran lah. Nampak ada api kan? Okay, ni jawapan yang mudah sekali. Untuk ramai orang tanya, kenapa ketiak saya kalau pakai deodorant ni jadi hitam? Sebab kita bakar pun terbakar. Yang paling jahat ini. Nampak tak ni? Ini adalah lilin atau bahasa yang senang kita faham dalam bahasa sains dia, garam aluminium. Tujuan garam aluminium atau lilin ni, bila kita pakai dekat ketiak, dia blok kita punya saluran darah tu daripada, dia blok kita punya ketiak tu daripada keluar peluh tau. Jadi peluh tadi tak keluar ikut ketiak kita, tapi peluh tu pergi ke mana tau? Dia akan pergi pada saluran darah yang terdekat, iaitu payudara lah. Sebab itu perempuan lebih cenderung kena kanser payudara. Sebab perempuan fitrah dia memang suka cantik-cantik dan wangi-wangi. So garam aluminium ni sangat bahaya, sebab dia boleh blok peluh kita yang sepatutnya keluar, kita tak kasih keluar. Okay, settle yang ini saya nak tunjuk bezanya dengan kita punya Aloe Evershield, ubat ketiak juga, tapi jenama Forever. Okay, saya buat benda yang sama juga. Kita bakar dia. Tengok alamak, ni tak keluar pula. Okay, saya bakar dia. Awak tengok dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar, tapi dia juga cair. Sebab kita bakar dia kan. Maksudnya dia free alkohol, tak ada alkohol lah. Dan dia juga tiada garam aluminium yang sangat bahaya macam ubat ketiak yang jenama X ni. Nampak? Dia tak ada pun garam aluminium tu. So bila kita pakai dia, ketiak kita tetap juga berpeluh tapi tidak berbau. Lagi satu, ini multi purpose. Pertama, dia boleh tahan sehingga 7-8 bulan. Sangat panjang lah, besar ni lah. So sangat jimat. Boleh juga kerat sikit, letak kat rak-rak kasut, bau kasut hilang. Kerat lagi sikit, gantian ubat gegat kat gerobok tau. Kalau tikus dengan baju kita, tikus dengan lipas suka gigit baju kita. Jadi kerat sikit, letak kat gerobok, gantian ubat gegat. Ataupun tak suka wangian yang terlampau wangi dalam kereta, boleh juga kerat sikit, letak kat kereta, jadi wangian eksotik daripada aloe vera. So yang ini juga multi purpose, sebab boleh sapu kat tumit pecah. Tumit pecah, untuk ketiak tadi yang hitam disebabkan yang ini, jenama X ni, boleh jadi putih sebab aloe vera sangat bagus untuk kulit. So dia multi purpose, boleh guna pakai dengan suami atau anak beranak selama 7-8 bulan. Sangat jimat. Harga jual dia cuma RM40 je plus dengan GST 6%. So kalau awak jadi ahli, tolak 15%. Selama-lamanya boleh pakai 7-8 bulan. Okay.